negeri Kedah. Jatuh kerajaan Barisan Nasional di negeri Pulau Pinang. Jatuh kerajaan Barisan Nasional di negeri Perak sebelum dia rampas kembali dengan cara yang tidak demokratik. Dia kalah melalui sistem pilihan raya. Dia rampas dengan menggunakan cara yang tidak demokratik. Jatuh juga kerajaan Barisan Nasional di negeri Selangor, di samping kita mengekalkan kerajaan Parti Islam Sebelah Syepat bersama dengan Pakatan Rakyat di negeri Kelantan. Saudara, ini adalah indikator, ini adalah petunjuk yang jelas rakyat sedang bergerak di seluruh negara untuk menolak Barisan Nasional. Barisan Nasional bukan lagi parti yang popular sebagaimana sebelum daripada ini. Dan ada hormati sekalian, dia berkata kita mimpi di siang hari untuk menjatuhkan Barisan Nasional. Barisan Nasional adalah parti yang kuat dan kukuh. Sudah saya nyatakan di sini, sewaktu kita menang di Pulau Pinang, tak sempat pun kita bermimpi. Sewaktu kita menang di Selangor, usahakan nak mimpi di siang hari, tak sempat pun kita bermimpi. Kita tak jangka kita boleh menang di Selangor. Kita tak jangka kita boleh menang di Pulau Pinang. Kita tak jangka kita boleh menang di Kedah. Kita tak jangka kita boleh menang di Perak. Kerana kita telah didoktrin oleh Barisan Nasional bahawa mereka adalah parti yang kuat yang tak mungkin dapat dikalahkan. Tahu-tahu dalam pilihan raya umum 2008 yang lalu mereka kalah. Maka percayalah saudara, kalau saya sebut pada malam ini di hadapan saudara-saudara semua, maka tidak mustahil pada pilihan raya umum yang akan datang mereka juga boleh kalah di negeri Sarawak ini, insya-Allah. Dengan syarat kita bekerja keras, dengan syarat kita gigih bekerja, kita menyampaikan maklumat kepada rakyat melalui maklumat-maklumat yang kita ambil daripada saluran yang betul. Jangan kita bergantung kepada televisyen dan radio semata-mata. Tapi alhamdulillah, dunia moden pada hari ini, terutama anak-anak muda kita telah mampu untuk mengambil maklumat daripada saluran kedua, yaitu melalui internet, melalui Facebook, melalui laman-laman web, melalui Twitter, dan juga apa jua ruang yang ada dalam dunia cyber, dunia internet pada hari ini, menyebabkan anak-anak muda kita boleh berfikir dengan maklumat kedua, dan mereka nampak bahawa selama ini mereka telah ditipu dengan maklumat televisyen radio yang dikongkong oleh Barisan Nasional. Saya mengharapkan generasi muda di sini memberi satu momentum kebangkitan kepada seluruh rakyat dan pengundi di kawasan ini. Bagi mereka yang tak boleh akses internet, kita boleh tolong sampaikan kepada mereka risalah-risalah, penerangan dan penjelasan. Banyakkan lawatan, banyakkan ziarah, banyakkan pertemuan-pertemuan dengan semua pengundi-pengundi di kawasan ini untuk mereka mendapat maklumat dan penjelasan yang baik. Kita mesti melakukan perubahan. Kita tak boleh biar Barisan Nasional terus bermaharajalela. Justru kita seorang Muslim, kita diajar untuk melakukan perubahan. Terutama kalau sekiranya mereka telah jelas melakukan penindasan, melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Diajar kepada kita oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaikum shirarakum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lakum. Maksudnya, hendaklah ada di kalangan kamu yang bangkit untuk menegakkan syariat ini, yang bangkit untuk menegakkan amal ma'ruf, untuk menegakkan segala kebajikan dan kebaikan di atas muka bumi. Dan hendaklah ada di kalangan kamu yang bangkit untuk mencegah kemungkaran, penyelewengan, penipuan, penindasan, kezaliman yang dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab ini. Jika sekiranya kamu membiarkan mereka melakukan penindasan, kamu membiarkan mereka rasuah, kamu membiarkan mereka melakukan penyalahgunaan kuasa, dengan kamu tidak bangkit untuk mencegah mereka, menolak mereka, membantah mereka, artinya sama seperti kamu membiarkan orang-orang jahat di kalangan kamu bermaharajalela
apabila orang-orang jahat ini bermaharajalela, maka kejahatan itu akan mengalir ke segenap pelosok tanah air kita, akan masuk ke dalam rumah tangga kita. Pada waktu itu kita akan merasai kesan dan akibat. Sebagai contoh, mungkin kita kata yang melakukan rasuah itu di Kuala Lumpur, bukan kita di bumi Sarawak ini. Tapi secara keningat, apabila yang melakukan rasuah itu di Kuala Lumpur, maka kesan rasuah itu akan sampai ke rumah. Bagaimana dia sampai? Sebagai contoh mudah saya buat, katakanlah custom di Kuala Lumpur telah menerima rasuah, lalu menerima kemasukan sejumlah dadah yang begitu banyak daripada luar. Akhirnya dadah itu diedar dengan berluasa dalam negara. Sampailah ke negeri kita, sampailah ke daerah kita, anak-anak muda kita yang sepatutnya waktu ini menghuni universiti, mereka terpaksa menghuni pusat-pusat tertinggi. Kenapa? Kerana akibat dadah yang telah sampai ke kelompok mereka, kerana dadah yang telah sampai ke tangan mereka. Kenapa dadah sampai kepada mereka? Kerana ada orang melakukan rasuah di pintu masuk negara kita, di forum pusat, di pelabuhan Kelang sana, di Simak, di pelabuhan Teperau sana. Walaupun dia melakukan rasuah di sana, kita di sini, rasuah itu akan sampai ke sini. Akibat kesan rasuah itu akan sampai ke sini. Sebab itulah kita diminta oleh Nabi supaya menolak dan menentang pelaku-pelaku rasuah ini. Kalau kamu membiarkan mereka, artinya kamu membiarkan kejahatan itu berleluasa. Apabila kejahatan itu berleluasa, anak kita telah menjadi mangsa dadah, keluarga kita telah menjadi mangsa jenayah. Waktu itu barulah kita telah kamu mencari Pak Kiai untuk bacakan doa, minta menolak musibah. Barulah kita cari Tok Imam, tolong sembahyang hajat untuk berdoa kepada Allah supaya kita diselamatkan daripada segala mara bencana. Nabi kata pada waktu itu, fala yustajabu lakum, doa kamu telah tidak diterima Allah lagi, doa kamu tidak mustajab lagi. Oleh kerana itu saudara, saya berpesan pada malam ini, sebelum daripada doa tuan-tuan guru kita, sebelum daripada doa Pak Kiai kita, sebelum daripada doa Pak Imam kita tidak diterima oleh Allah, ayo kita bangkit, kita berjuang, kita melakukan perubahan, kita menolak kerajaan yang melakukan kemungkaran ini. Inilah yang saya seru dan inilah yang saya sarankan kepada seluruh penduduk di sini, supaya kita menyemarakkan gerak perubahan di seluruh negara seimbang sebagaimana yang berlaku di negara-negara Arab. Anak-anak muda kita bangkit di Medan Tahrir di Mesir menumbangkan rejim Hosni Mubarak, bangkit menolak rejim Zainal Abidin Ali di Tunisia, dan juga menolak rejim Muammar Gaddafi di Libya, dan sekarang mereka sedang bangkit untuk menolak rejim Bashar di Syria. Apa yang saya nak sebut ialah sekarang rakyat di seluruh dunia telah mula mahu membebaskan diri daripada cengkaman pemerintah yang zalim, yang kejam, yang rasuah, yang menidak. Persoalan saya, kenapa tidak rakyat di bumi Sarawak ini tidak melakukan kebangkitan yang serupa, tidak bangun untuk menolak kerajaan yang zalim ini? Dari saudara yang dihormati sekalian, kita tidak punya banyak masa untuk berpikir lagi. Kita tidak punya banyak masa untuk berlemak, kerana pilihan raya umum yang ke-13 inilah merupakan turning point kita untuk melakukan perubahan. Gerak kerja mesti cergas, mesti pantas, dan semua dari kalangan kita mesti memainkan peranan. Yang boleh bercakap di kedai kopi, gunakan peluang di kedai kopi untuk sampaikan maklumat. Yang boleh bercakap di tempat kerja, gunakan peluang di tempat kerja untuk salurkan maklumat. Pengaruhi rakan-rakan kita supaya mereka memberi sokongan kepada kita. Saya percaya tidak ada orang yang mau menolak perjuangan yang baik, tidak ada orang yang mau mengenepikan perjuangan yang baik, tetapi malah mereka tak dapat maklumat, mereka tak tahu apa yang kita perjuangkan, mereka tidak tahu sebenarnya kemanakah perjuangan yang kita nak bawa. Saudara, pada hari ini PAS telah menawarkan satu tawaran
negara ini bebas daripada rasuah. Kita nak jadikan negara ini bebas daripada penindasan, daripada kezaliman. Umpamanya saya sebut satu contoh, isu tanah. Saya percaya setiap rakyat yang ada dalam negeri ini sangat sensitif dengan isu tanah. Tanah adalah topik yang sangat sentimental kerana dia berkait dengan masa depan rakyat,